Pada tahun 200 Masihi, di Istana Han yang nampak tenang, satu komplot rahsia dirancang. Maharaja Xian rasa tercabar dengan kuasa Cao Cao, menulis perintah sulit. Ia disorokkan dalam tali pinggang untuk pembesar setia yang nak jatuhkan Cao Cao. Ini saat genting, nasib empayar di hujung tanduk. Mana ada rahsia boleh kekal lama, kan? Komplot Yi Dai Zhou akhirnya terbongkar. Cao Cao, dengan kecerdikan dan perisiknya, dapat hidu rancangan ni awal-awal. Suasana istana terus tegang bila identiti semua yang bersekongkol didedahkan. Nyawa-nyawa penting dah mula terancam. Tanpa belas kasihan, Cao Cao bertindak. Semua yang terlibat, termasuk Dong Cheng dan keluarga mereka, dihukum mati. Maharaja Xian hilang sokongan terakhir dan kuasa Cao Cao makin kukuh. Insiden ni tunjuk kejam dan liciknya Cao Cao mengubah sejarah dinasti Han.